Dekat London, Bunda Rosita Ibrahim dan suami naik bas. Dekat Malaysia, Bunda tak pernah naik bas. Kali terakhir naik pada tahun 1993. Tahun 2025, Bunda angkut semua stokis naik bas. Kata suami Bunda, dekat Malaysia, kalau naik bas, banyak warga asing. Kalau dekat London, saya naik bas. Dekat Malaysia, saya tak pernah naik bas. Tahun 1993 aku naik bas. Sekarang 2025, aku tak naik bas. Ini nampak stokis aku semua aku hangkut. Aku hangkut, bye. Semua naik bas. Apa perasaan naik bas? Dah lama tak naik bas. Excited. Kat Malaysia tak ada dah budak dia. Kalau kat Malaysia naik bas, warga asing tau. Kan? Dan Bangla. okey, jom tengok Ustaz naik bas. Ni. Ustaz, apa perasaan Ustaz naik bas? Seronok Macam benda sebut dah lama tak naik bas. Tapi Ustaz pergi Mesir, belajar kat Mesir naik bas. Naik bas. Di Mesir hari-hari naik bas. Nampak tak? Walaupun saya bawa mereka semua ke London, naik bas. Dia tak semestinya mewah, tapi yang mewah tu ialah merasa nikmat, bersyukur walaupun naik bas.